Hi guys, welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ni aku nak share berkenaan dengan penemuan mayat, which is tak ada orang tahu pun siapa mayat ni. Okay, so sebelum aku teruskan cerita aku, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Okay guys, so cerita ini berlaku dekat UK pada 20 September 2004. Di pergunungan Yorahayedale, maafkan saya kalau saya salah sebut tempat ni. Masa tu mendung, sejuk dan berangin. Terdapat sekumpulan hikers yang penat mendaki dan penat melalui jalan berumput. Mereka pun decide untuk berehat sebentar dekat area situ. Jadi semasa berehat ni mereka pun ada mengambil gambar. So nak dijadikan cerita, bila someone ni ditolong ambil gambar kawan dia, dan bila settle dia ambil gambar tu, dia zoom in lah gambar kawan dia tu. So bila dia dah zoom in, dia ada perasan ada satu patung mannequin dekat belakang kawan dia. So mereka pun pergilah menghampiri patung mannequin yang mereka kata mannequin tu. So tak jauh daripada patung tu, mereka dah start terhidu bau busuk sangat-sangat. So selepas mereka check itu bukanlah patung mannequin, itu adalah jasad manusia. Merupakan seorang perempuan. Keadaan dia tidak berbaju tapi dia ada seluar dan berstokin. Jadi mereka ni pun call pihak polis untuk buat aduan. So jasad wanita tersebut juga tidak ada identification card. Jadi susah untuk mereka detect ini siapa. Tetapi muka wanita tersebut ala-ala muka wanita Asia Tenggara. Lepas beberapa hari penemuan perempuan tersebut, berita pun mula tersebar luas. Tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk claim mayat tersebut, dan laporan orang hilang pun tak ada. Laporan orang hilang memang ada tapi tak sama dengan kriteria yang dicari. So tak ada seorang pun yang datang untuk tuntut mayat tersebut. Pada tahun 2007, penduduk di sekitar Robbinsdale telah mengumpul duit untuk melakukan pengebumian untuk jasad wanita tersebut. Baikkan mereka, walaupun mereka tak kenal perempuan tu, mereka tak tahu asal perempuan tu, tapi mereka ada niat untuk bantu perempuan ni untuk melakukan pengebumian. Mereka kumpul duit dan mereka sendiri yang melakukan pengebumian tersebut. Dekat dia punya batu nisan tak ada tulis nama dia sebab tak tahu nama dia siapa, tapi mereka tulis tarikh penemuan dia punya jasad, dan dekat batu nisan tu mereka tulis Lady of the Hills. Pada tahun 2016, kes ini telah dibuka semula, di mana jasad wanita tersebut telah digali semula dan di mana polis telah mengambil dia punya rambut dan juga dia punya tulang untuk melakukan tes DNA. Setelah membuat ujian, dikenal pasti bahawa wanita tersebut berasal daripada Thailand. Jadi pihak polis ni pun buat kerja gila, di mana mereka create satu akaun dekat Facebook. Mereka posting tentang kehilangan wanita tersebut dengan 3 bahasa, iaitu English, Filipin dan juga Thailand. Jadi mereka berharap di mana salah satu daripada negara Filipin atau Thailand ni yang ada kehilangan ahli keluarga boleh tengok posting tersebut. 2 tahun kemudian, pada tahun 2019, seorang wanita tua telah tengok posting tersebut dekat Facebook. Okay. Setelah dia teliti, itu adalah anak dia yang hilang sejak 2004, iaitu Lam Duan. Lepas tu tes DNA dibuat, yes, betul, itu memang anak dia. Okay, kita cerita macam mana dia boleh berada dekat UK. So pada tahun 1991, dia telah berkahwin. Lam Duan ni telah berkahwin dengan David. David ni merupakan seorang guru English dekat Thailand. Selepas 6 bulan mereka berkahwin, mereka pun decide untuk berpindah ke UK. Jadi dekat UK ni Lam Duan bekerja sebagai pembantu kedai makan. Dan si David ni pula, laki dia ni pula, husband dia pula ni, si David ni jadi lecturer dekat salah satu college swasta. Pada tahun 1992, mereka dapat seorang anak angkat lelaki. Dan mereka pun masa tu financial diorang stabil dan mereka dapat beli rumah. 7 tahun kemudian, mereka dianugerahkan seorang anak perempuan, iaitu pada tahun 1999. So beberapa tahun kemudian, Lam Duan ni mengalami masalah kesihatan sebab dia kerap keguguran. So kesihatan dia pun menurun dan dia tidak dapat bekerja. Jadi disebabkan dia tidak dapat bekerja, hutang dah menumpuk, dah banyak tertunggak dan hutang pun tak dapat dibayar. Jadi mereka terpaksa jual rumah mereka ni dan mereka pun tumpang tinggal dekat rumah parents David. Lam Duan ni ada hantar surat lah dekat parents dia dekat Thailand. Dia bagi tahu yang si David ni selalu pukul dia. Pada tahun 2004,
Lam Duan sebab balik ke Thailand lah untuk melepaskan rindu dengan dia punya parents. Tapi masa dia dekat Thailand tu dia terima panggilan daripada anak dia yang bagi tahu suruh balik ke UK sebab anak dia rindu. Jadi dia pun balik semula ke UK. Okay, dia sampai dekat UK tu memang dia kena pukul lagi dengan David. Okay, dia memang decide untuk balik ke Thailand tapi dia tak ada duit. Dan masa tu dia nak balik Thailand memang dia nak bawa anak dia sebenarnya. Start daripada situ, parents dia memang dah tak terima call daripada si Lam Duan ni. Jadi masa tu parents dia pun ada juga buat police report, okay, dekat Thailand, tapi polis tak ada ambil apa-apa tindakan pun. Jadi datanglah seorang lelaki ni yang offer, dia bagi tahu yang dia boleh pergi cari anak dia dekat UK tu. Tapi dia perlukan duit. Jadi parents Lam Duan ni pun memang petani, dia pun jual lah dia punya tanah. Mereka nak cari duit 10,000 pound sterling untuk bagi lelaki ni untuk dia pergi dekat London untuk cari anak dia. Tapi lelaki ni dibawa lari duit tersebut dan dia pun hilang. Kira dia scam lah parents Lam Duan ni. Lam Duan, pada tahun 2016, anak lelaki Lam Duan ni, dia pergi dekat Thailand, dia jumpa parents Lam Duan. Dia bagi tahu yang dia ada hasrat nak berkahwin dan dia nak bagi tahu mak dia Lam Duan ni untuk datang ke majlis kahwin dia. Tapi parents Lam Duan ni pun pelik. Dia bagi tahu yang dia dah lama tak jumpa mak dia ni, Lam Duan, sejak 2004 lagi. Tapi anak lelaki dia ni pun pelik juga. Pada pengetahuan dia, David bagi tahu yang mak dia telah balik ke Thailand untuk kahwin baru. Mulakan polis UK dan Thailand pun telah membuat siasatan lengan lebih lanjut. David pula ni dia ada datang ke Thailand dan dia telah direman 3 hari dekat sana untuk membantu proses penyiasatan. Dia bagi alasan yang dia sakit, dia mempunyai masalah peribadi dan dia tak ada buat report polis. Bukti yang kukuh tak ada untuk membolehkan si David ni ditangkap dan menuduh dia sebagai pelaku. Jadi guys, itu dia kisah berkenaan dengan Lam Duan ni. Sampai sekarang pembunuh dia masih bebas di luar sana dan polis pun tak dapat selidik siapa pelaku dia sebenarnya. Okay, yes, itu dia pengajaran. Okay, so daripada kisah ni kita boleh belajar di mana kalau nak pilih lelaki tu pilihlah lelaki yang tak pandai sebaran. Macam David ni yang pukul dia punya wife ni mungkin sebab stres, ada masalah kewangan, so dia pukul wife dia ni, ataupun dia dah ada perempuan lain, so dah tak suka dengan Lam Duan ni, jadi dia pun pukul suka hati dia. So korang kalau pilih lelaki, pilihlah yang bertanggungjawab. So kisah ni tak seram, tapi dia agak misteri, di mana seorang mayat wanita telah dijumpai mati, tak ada orang pun yang tuntut mayat tersebut, which is husband dia pun tak cari pun. Kalau kita fikir logik, mungkin mayat tersebut dibunuh, mungkin Lam Duan ni dibunuh oleh husband dia sendiri, David. Sebab kalau David tak bunuh, dia akan cari tahu mana dia punya wife ni, dia akan buat report polis. Tapi kenyataannya David tak buat pun report polis langsung, dia tak ambil kisah pun pasal Lam Duan ni. Okay guys, itu dia korang kisah untuk kali ini. Harap korang enjoy untuk video kali ini. Yes, sebelum kita tamatkan, jangan lupa korang komen kalau ada idea cerita yang korang nak dengar. Nanti saya akan buat research. So yes, akhir kata jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Bye bye.